Terima kasih. Ya, saya ingat tentang peperangan orang Arab dengan Yahudi. Musuh orang Arab ialah Yahudi. Tapi hari ini orang Arab buat apa? Dia dibunuh sama-sama dia. Orang Yahudi dia tepuk tangan. Pasal tak payah bunuh lah. Orang Arab boleh bunuh sama-sama sendiri. Sebab itu dalam satu perjuangan kita perlu tentukan matlamat, target. Kalau bagi orang Arab, targetnya yang sebenar ialah Yahudi Israel. Tumbuhkan kepada itu, besar kemungkinan kamu menang. Tapi dalam masa nak berperang dengan Israel, dia terkelincung biga soal Sunni, Syiah dan macam-macam lain. Dia berperang. Tengoklah, rosak habis. Rosak Syria, rosak Yaman dan Libya, semua yang rosak kerana tumpuan tidak kepada matlamat. Matlamat kita sekarang ini ialah untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib. Kalau kita nak bincang tentang dulu you buat ini, dulu you buat ini, saya ingat tak habis. Saya pun banyak juga yang nak komplain, apa you buat macam ni, macam lah saya ni buruk sangat. Tapi saya berpendapat bahawa matlamat kita ialah untuk mengalahkan Datuk Seri Najib. Untuk ini saya sanggup duduk di sebelah Kit Siang, musuh ketat saya 60 tahun. Kalau saya boleh duduk tepi Kit Siang, takkan saya tak boleh salam dengan Anwar Ibrahim. Saya mengaku tumpuan saya ialah mengedepikan segala perasaan saya yang biasa dipanggil sebagai maaf Fir'aun, maaf Khalil. Itu semua perkara lama. Yang utama sekarang ini ialah menjatuhkan Datuk Seri Najib. Kita nak minta awak minta maaf lah, kenapa yang kita buat macam itu. Saya pun boleh juga semua minta maaf lah semua. Saya ingat kita tu maaf kan. Jadi